Dekat tangan aku sekarang ni ada dua kipas yang berbeza. Masing-masing nak claim bahawasanya kipas diorang ni adalah kipas yang paling perfect, paling senyap. Betul ke? Especially yang ni. Yang ni, mereka punya influencer siap cakap lagi, kipas diorang ni adalah kipas paling perfect, tersenyap di pasaran, tak mengganggu orang lain. Betul ke? Okay, yang ni dia cuma claim dia menggunakan brushless DC motor. Jom kita bandingkan tengok kedua-dua brand ni, mana yang senyap betul. Macam ni dikatakan senyap. Jadi yang pernah tengok kan? Yang mana satu yang senyap? Yang ni ke? Yang ni?